Kambing sinonim dengan suara, embekik, dan selalu kita kaitkan dengan kampung, ladang, dan korban. Tapi sebenarnya, kambing jauh lebih bijak dan menarik daripada yang kita sangka. Faktor pertama, kambing mempunyai ingatan yang sangat baik. Mereka mampu mengingati wajah manusia dan kambing lain selama berbulan-bulan, malah hingga bertahun. Kalau anda pernah beri makan kambing sekali, dia boleh cam wajah anda dan ingat siapa yang baik dengannya. Faktor kedua, mata kambing sungguh unik. Anak matanya berbentuk segi empat melintang, bukan bulat seperti manusia. Bentuk ini membolehkan kambing melihat dalam sudut hampir 320 darjah tanpa perlu pusing kepala. Ini sangat berguna untuk mengesan pemangsa dari pelbagai arah. Ketiga, kambing adalah haiwan yang sangat ingin tahu dan suka meneroka. Mereka memanjat, menjenguk, dan kadang-kadang buat perkara yang tak dijangka. Sebab itulah kita selalu lihat kambing naik atas batu, kereta, atau bahkan bumbung. Kaki mereka yang kuat dan seimbang menjadikan mereka pemanjat yang cekap, walaupun di tebing curam. Faktor keempat, kambing boleh bercakap dengan ekspresi wajah dan suara. Mereka mengembik dalam nada berbeza untuk menyampaikan pelbagai emosi seperti lapar, takut, atau gembira. Malah, induk kambing boleh mengecam suara anaknya di tengah ribuan kambing lain. Dan faktor kelima, susu kambing sangat berkhasiat. Ia lebih mudah dihadam berbanding susu lembu dan kaya dengan kalsium, vitamin A, dan asid lemak penting. Tak hairanlah ia semakin popular sebagai alternatif sihat dalam pemakanan moden. Jadi, di sebalik imej comot dan kasar, kambing sebenarnya adalah makhluk pintar, sosial, dan penuh keunikan. Mereka bukan sekadar haiwan ternakan, tetapi juga bukti keindahan ciptaan alam.